RM24,000. Pandai matematik. RM24,000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Barak. Alhamdulillah birkhair. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan bil Madinah. Syukran. Alhamdulillah. Okey, rumah dia dekat depan sana. Oh, sana. Jom. Oh, saya naik dekat sini. Oh, tak depan lagi. Masya-Allah. Kamu dah sampai? Baru. Ya, Masya-Allah. Khair. Meh, sila. Masya-Allah. Syukran. Cuba duduk. Jazlan. Ya. Allah. Ya Syekh, ni Johari balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata dah lama hantar tak beli Malaysia ke lupa tempat kelahiran. Tak adalah. Ana pun 3 tahun dah dekat sini. Kan? Keluarga Ana pun dekat sini. Bukan lupa kelahiran. Semua dah dekat sini dah. Alhamdulillah. Ni, Fimi, terima kasihlah sebab nak sewakan bilik ni untuk Ana, ya. Tak ada masalah. Lagipun rumah ni memang ada satu bilik tu saja. So Enta boleh duduk dalam bilik tu. Habis, Enta duduk bilik mana? Ana tak ada masalah. Ana tidur kadang ruang tamu ni, kadang Ana tidur rumah kawan Ana. Lagipun sebelum ni memang ada student yang sewa dekat bilik tu. Sekarang dia dah ada asrama, jadi dia dah pindah. Family Enta semua dekat sini? Family. Okey, cerita pasal family ni Ana seorang je tersesat dekat sini. Semua dia orang dekat Jeddah. Lagipun dulu satu keluarga kami memang berada di sinilah. Lagipun Ana kena run family, business family Walid Ana. Ada satu kafe dekat sinilah. Jadi sebab tu Ana dekat sini. Itulah Ana datang sini sebenarnya ada terfikir juga nak cari kerja. Cari kerja? Baru sampai dah nak cari kerja Ana bukan apa, Ana tak nak susahkan Umi Ana dekat Malaysia tu. Dia tu pun bukan kerja. At least kalau Ana kerja, bolehlah juga tampung Ana punya study. Cari kerja? Kawan Ana tengah cari mutawif. Tapi Enta okey ke nak jadi mutawif ni? Mutawif? Mutawif. Betul ke ni? Betul. Sebab makcik Ana ada satu agensi yang bawa orang pergi umrah dan sebagainya ni. Kalau Enta nak, esok Ana tanya makcik Ana. InsyaAllah. Boleh. Ayolah, at least Ana bolehlah kumpul sama akhirat sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu. InsyaAllah.